Okay geng, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Mambaku Channel. Sebelum tu kita selawat Nabi dulu geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay geng, malam ni bukan aktiviti memancing geng, tapi aku ada satu kerja lah. Cuma kerja, bukan kerja hakiki lah, ni sekadar hobi aku. Okay, orang kata hobi dalam memancing lah. Jadi hari ni aku nak repair satu batang root geng. Ada kawan aku ni, dia hantar root dia kat aku. Dia mengadu root dia pecah tengah kan. Jadi root 3 section. Jadi batang tengah dia dah letak. So dia minta tolong aku repair lah. Aku kata aku tak pandai mana pun nak repair, tapi boleh lah, aku tengok dulu. Aku try buat sebaik mungkin lah. So kita tengok ni tempat kerja aku lah geng. Ni root ada root member aku hantar, aku tak siap buat lagi. Tapi dia kata tak apa, lambat-lambat sikit pun tak apa, tak ada masalah. Jadi yang root sebatang ni dia agak urgent jugalah. Jadi aku nak siapkan awal root dia. Okay, ni geng. Ni root mahal geng. Root Ategra. Saya ada nombor siri geng. Aku pun tak kerti lah nombor siri ni untuk apa kan. Kalau kau tengok tu ada nombor siri ni. Root ni dulu tak popular, tapi sekarang ni dah jadi popular. Meletup lah root ni. Memang kalau orang jual pun dalam 1000 lebih. So aku nak cuba repair lah kawan aku ni. Kalau kau boleh nampak kat sini geng, okay, aku tunjukkan ketak dia. Dia ada ketak lain tengah ni kan. Yang ni dia letak pada penghujung ni geng. Dia letak sampai dekat cincin ni. Panjang geng. Jadi letak dia tu bukan letak sikit-sikit lah, letak yang panjang. Cuma aku nak pakai satu kaedah ni. Kaedah ni simple Aku harap berjaya lah untuk buatkan kawan aku ni. Sebab selalunya kalau macam ni orang beli blank baru kan. Jadi dia kata tak apa, dia nak cuba dulu. Jadi kita try repair root dia, okay? Jom. Okay geng, benda pertama aku nak buat, okay, aku nak tutup dulu pecahan ni menggunakan jam 3 second lah. Jam 3 second. Sebab aku nak letak epoxy geng, tapi epoxy dia pekat, jadi dia tak masuk kat dalam celah-celah yang pecah ni. Jadi kaedah mudah dia, kita letak titik dengan epoxy dulu lah. Bubur epoxy sepanjang-panjang ni sampai kat sini, letak dia tu. Dah kering jam ni, nanti jam 3 second ni barulah nanti kita akan balut dengan benang sampai dekat sini. Kemudian yang lebihan tu dekat sini nanti kita gosok lah. Kita gosok dengan kertas pasir kan. Lebihan gam 3 second tu kita gosok dengan kertas pasir. Jadi belah dalam dia nanti geng, belah dalam ni kita cuba titikkan, masukkan epoxy dalam ni. Supaya dalam ni nanti semua ni terisi epoxy lah. So kerja dia memang agak renyah sikit geng. Aku tak pernah buat lagi geng root pecah macam ni, aku tak pernah buat. Jadi hari ni aku nak cuba lah. So ada bau satu aku perasan ni geng, kalau kau tengok ni, dia ada belahan kat sini lagi belahan ni. Tapi kalau aku tengokkan belahan ni, dia tak mengebak lah, pecah dia. Tapi aku akan cuba letakkan juga epoxy kat sini. Okay.
Okay, kita titik gaya posi dulu geng. Kita sorry geng, bukan gaya posi, kita letak gam 3 second tu. Okay. Okay geng, untuk hari ni kita buat yang ni dulu. Kita biarkan gam tu kering betul-betul. Okay. Dan ni aku dah letak gam dekat bahagian yang retak tadi tu, aku dah letak gam. So bagi gam tu serap masuk dalam belahan yang pecah tu. Kemudian bila dah kering nanti geng, baru kita kikir lah. Kita gosok pakai kertas pasir halus. Kita gosok nipis je, sekadar buang lapisan gam yang kat atas. Dan kemudian barulah kita balut dengan benang geng, okey? So kita kena tunggu gam ni betul-betul kering, dia dah mengesap ke dalam. Jadi sementara tu kita rehat dulu geng. Okey? Tunggu geng. Mantap. Jadi hari ni gam tu dah kering. Tengok hasil lagi. Cantik lah, dia keras. Okay. Yang dah semalam pun aku dah gam. Alhamdulillah dia dah kembung. Cantik. Okay. Jadi hari ni aku nak cuba gosok sikit, buang lapisan gam yang tebal ni, nipiskan dia. Jadi lepas tu aku nak ikat benang lah kat perut ni bagi dia nampak cantik je. So jom kita buat. Dah siap aku kikis. Dia dah rata lah. Jadi kejap lagi kan kita teruskan dengan ikat benang pula lah. Bahagian ni tak perlu nak kikis kan, bahagian atas ni, sebab kita nak lapik dengan benang. Jadi kita biarkan gam ni supaya dia lagi kuat lah. Jadi kita balut dengan benang ni, okey? Jom kita sambung dengan ikat benang ni. Dah siap aku ikat. Tadi kau boleh tengok hasil ni. Ni mula dia. Jadi kat sini aku double geng. Benang ni aku double kan, buat 2 layer sebab nak bagi dia kuat lagi. So aku double lah benang. Memang banyak pakai benang lah. Dalam 2 roll ni tu aku kena pakai benang emas ni. Baik, tak apa geng, janji yang penting dia tahan dan dia kuat lah. Kita
kita dah lapik gam bawah dia, lepas tu kita lapik lagi benang 2 lapis. Nanti belah dalam, dekat lubang dalam ni geng, okay, lubang dalam ni aku akan cuba titikkan gam 3 second biar dia masuk dalam tu. Nanti aku akan pusingkan sekali dengan epoxy lah. So sekarang ni dah siap ikat. Jadi sekarang ni kita bancuh gam, kita akan sapu epoxy lah. Okay, mantap geng. Okay geng, sekarang ni gam ni aku dah bancuh. Okay, tinggal nak sapu lah epoxy. So kita akan buat sapuan ni sebelum kita buat sapuan tebal. Kita akan buat sapuan nipis dulu lah. Jadi aku nak kemas dulu sikit barang kat sini supaya tak mengganggu proses untuk aku sapu epoxy ni. Okay, untuk proses pertama ni aku akan buat cara macam tu je lah. Jadi kena standbykan tisu bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, aku dah siap bubur gam apa semua. Jadi dah bubur gam untuk peringkat yang kedua. So sekarang ni kita tunggu dia kering. Okay, macam tak tengok sekarang ni dia tengah running. Memang aku bagi laju dulu geng, supaya gam ni dia betul-betul rata nanti. Dan pusingan ni gam ni akan rata. So lepas tu dia akan jadi rata lah, jadi rata macam cantik lah. So sekarang ni kita tunggu dia kering. Jadi nanti dah kering sepenuhnya, kita tengok hasil lagi. Okay, mantap geng.